Ya, mereka yang bekerja, rakyat Kelantan yang bekerja di Kelantan, masih ada yang bernasib baik kerana mereka bekerja dengan kementerian-kementerian kerajaan pusat. Seperti orang Kelantan kerja di hospital, di klinik kerajaan, hospital kerajaan, maka mereka mendapat gaji sama dengan mereka yang tinggal di Selangor, yang tinggal di negeri maju, Johor. Jadi sudah tentulah mereka ada sedikit kuasa membeli berbanding rakyat Kelantan yang tidak bekerja dengan kerajaan pusat. Bukan sekadar sebagai contoh hospital ataupun klinik di bawah KKM. Sama jugalah dengan KDN. Di bawah KDN ada polis, PDRM, ada immigration, Jabatan Pendaftaran Negara dan lain-lain. Jadi gaji mereka ini ialah sama selaras dengan gaji pejabat awam yang bekerja di negeri-negeri maju. Sudah pastilah pendapatan mereka selaras. Dan mereka inilah sebenarnya yang menjana ekonomi negeri Kelantan. Itu saya kata, bayangkan saudara, andai kata Malaysia ini diurus tabir oleh mangkuk-mangkuk hayun pemimpin PAS ini, maka jahanam miskinlah negara kita. Kita terpaksa keluar berduyun-duyun pula. Kalau dulu ataupun sekarang orang Kelantan berduyun-duyun keluar mencari rezeki di negeri lain. Ini kalau PAS mangkuk hayun yang memerintah negara ini, kita pula berduyun-duyun orang Selangor terpaksa keluar. Bukan keluar ke negeri, nak pergi mana? Nak pergi Kelantan. 2 kali mati duduk dekat Kelantan. Nak pergi Kedah. Nak kerja apa di Kedah? Nak pergi Perlis. Mampus. Jadi mafus. Nak pergi mana? Terpaksa keluar negara. Kita pula orang Selangor ni, kalau PAS yang menjadi kerajaan pusat, kita mungkin terpaksa keluar pergi ke Indonesia kerja sebagai penyapu sampah, pencuci tandas. Kita jadi sebagaimana warga Indonesia jadi kerja di sini. Kerja buruh, kerja keras. Apa pun tak dapat. Saya nak tanya rakan-rakan, kamu semua nak tinggal ke negara ini, pergi ke Indonesia, kerja sebagai buruh kasar? Saya yakin kamu tak nak. Hidup Anwar. Mampus. Bukannya mampus, UMNO tak akan mampus. Yang mampusnya PAS ini kita harus mampuskan. Kerana jelas PAS gagal. Hanya yang bangang dan bengap saja yang menyokong PAS ini. Mereka ni seperti dah kena candu. Mereka steam, hayal. Dan mereka beranggapan, oh, kalau tidak bersama PAS, kamu bukan Islam. Inilah ekstremis yang bahaya. Malahan ada menggelarkan PAS ini ialah Khawarij. Hanya mereka Islam. Selain daripada PAS, mereka bukan Islam. Kepala bapa engkau. Dalam Al-Quran tak sebut pun perkataan Parti Islam Malaysia ni, kepala bapa engkau. Dalam Al-Quran ada sebut Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasulnya. Bukan ikut PAS. Kita ikut rasul-rasul. PAS tidak boleh menjamin kamu masuk syurga. Hanya Allah SWT yang membawa perhitungan yang memastikan siapa masuk syurga. Kita tahu. Mereka kata kalau tak undi PAS, tak masuk syurga. Kepala bapa engkau. Bangang, biol. Berapa puluh tahun. Daripada aku kecil, aku dengar perkara ni. Berpuluh tahun. Umur aku dah 50 tahun. Daripada aku kecil, sekolah rendah, aku dengar benda-benda ni daripada PAS. Sokong PAS, hanya PAS perjuangkan Islam. Sokong PAS masuk syurga. Sokong PAS maju kepala bapa engkau maju.